Alhamdulillah pada hari ini MyFund Action bersama dengan Unit Hal Ehwal Islam dan Kembang Komuniti MyFund Action telah melaksanakan satu program dipanggil Agihan Fidyah MyFund Action dengan kerjasama Masjid An-Naim Jalan Kebun Shah Alam yang diagihkan kepada 125 asnaf terpilih di bawah masjid. Yang diagihkan kepada asnaf adalah di dalam bentuk kotak yang mana terdiri daripada 11 item yang melibatkan barangan kering yang boleh digunakan untuk keperluan makan dan minum bagi satu buah keluarga selama 1 bulan. Saya rasa sangat bersyukur sebab dapat mengurangkan kos beban hidup yang semakin meningkat sekarang lah. Macam sekarang saya bekerja sebagai operator kilang. Kos yang paling tinggi adalah barang dapur. Keperluan dapur, bersyukur sangat. Dapat tambah beras yang tinggal sikit kat rumah.